left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kita mula masuk dekat tempat kamu tu. Untuk ke F7 pula. Jom. Kita sampai di kawasan jam sekarang. Tengok aku main nak ambil semasa. Lepas masuk hutan, bukit pertama ni agak susah sikit. Satu kita beratur. Satu lagi elevation. Kita jam lagi kat situ. Tu. Okey. Okey. Boleh. Kita jumpa Cikgu Justin kat sini. Kalau masuk event kena ada sumber tenaga tau. Macam hari ni aku makan zik sebagai energy gel aku. Sekarang kita sedang mendaki dari F7 ke F8. Tengok ketinggian daripada bawah ke atas. Yang kita pakai tangan, pakai kaki lah. Itu lagi. Kita pakai spek hari ni. Tapi tak panas pun. Acah-acah je. Kaki kita masih bertahan. Oh, kita sekarang sampai di checkpoint F8. Terima kasih bang. Perlu kan? Satu je kan? Okay, turun balik. Okay. Okay. So nak turun ni bahaya sikit. So kita simpan kamera dulu lah. Kita berjumpa lagi di bawah. Pada F8 ke F7 kita keluar ikut emergency. Jalan ni tak susah sangat. Dah boleh relax sikit. Okay, mintas kayu. Oh, kawasan ni laju-laju. Cepat. Aduh. Okay, kita kena hati-hati juga ni. Terpeleok sikit habis. Apa kita steady sekejap. Stepping dia kena hidup tetam. Jangan buka langkah besar sangat. Kecil je supaya kalau kita jatuh kita dapat pijak cepat. Tak penat sangat. Kawasan ni batu licin, kita pernah jatuh tahun lepas. Sini kena hati-hati ni. Akhirnya kita keluar di jalan. Abang. Okey. Okay, on road pula. Ini GGL ketiga. Kaki ada rasa geli-geli dah sikit. Dah start panas sikit, boleh lah kita pakai spek. Cacah. Okay, jom.
Okay, kita masuk balik ke kaunter nak hiking. Okay, setakat ni masih okay. Kita ada balance lagi 2 point berapa km. Selagi kaki tak kram, okey lah. Okay, ada 2 km lagi. Oh, sampai pun kita kat sini. Okay. Hai. Ini malah rasa-rasa. Nampak sentuh. Masih bertahan. Ada km lebih lagi. Cayuk-cayuk. Di km 8.46. Okay, dah start terasa keren dah. Hello. Okay, sini kita dah boleh start lari sikit. Dah hilang dah rasa nak. Alhamdulillah, ya Allah. Okay, boleh bang? Okay. 1 km lagi. Kita boleh finish tanpa cramp hari ni. Go straight to finishing line. Sebab kaki kita tak kuat, kita turun slow-slow sekejap situ. Aduh, ada section kena turun sikit. Lepas tu kena naik balik. Alamak, sekali lagi kena naik. Go. Jangan krem. Muhasabah diri. Dah terasa sikit. Tanjakan dia tinggi sangat. Let lo. Setakat ni je. Tunggulah. So, kaki kiri kita masih okey. Kita naik dengan kaki kiri. Jangan dua-dua, jam sudah. 9.4 kita dah kram. Oh no, my leg. Tolonglah sikit jap lagi. Sini juga je lah. Kram. Wih, jahat juga jalan ke finishing ni. Kita ni dah tiada kekuatan kaki, tapi kita hanya bergantung pada semangat je ni. Terus dulu sekejap. Sikit jauh dah. Sikit sekejap. Okay, kali ni kita betul-betul sampai. Dah dengar bunyi dah. Okay, sampai juga. Thank you. Kita tak ada podium tapi kita dapat habiskan 2 jam berapa minit dia. Inilah kita tengok. Habis. Okay. So, 2, 3. Okay. 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 Sekejap bang, sorry bang ah. Masih boleh ambil air bang ah. Alright. Okay, thank you. Boleh ambil air dan makanan dah siap. Okay. Hari ni settle kita lari Santubong Trail Run 10 km. Lah, ni medal dia. Nampak? Masa kita hari ni 2 jam 6 minit. Target nak buat bawah 2 jam tapi kita cramp pula 1 km lebih tu. Tak apalah. Kita repeat lagi next year. Okay. Tapi jarak dari 989 lah. Dengan elevation tadi dalam 600 lebih. Okay. Sekian, kita berjumpa di next event. Bye bye.